Assalamualaikum guys. Pernah tak korang nampak 100 jenis kayu dalam satu genggaman? Ni dia guys. Tasbih Mak Jun. Tasbih dengan 100 jenis kayu. Nampak ni? Tasbih ni bukan sekadar alat zikir, tetapi arkad kayu-kayu di seluruh Nusantara. Antara jenis kayu dia, kayu kemuning, teras kelor, raja kayu, kayu kemuning hitam. Okey, antara jenis-jenis kayu dia. Setiap biji kayu ni berbeza-beza warna dia tau. Ada yang gelap, ada yang cerah. Nampak? Ada yang warna merah macam ni. Okey, korang boleh tengok perbezaan warna-warna kayu ni menunjukkan dia berbagai jenis kayu. Setiap biji kayu ada kepadatan dan bau yang berbeza tau. Kemudian dia diukir ataupun dilarik untuk menjadikan saiz dia yang sama je. Bulat dia sama je. Ni bukan satu kerja yang mudah. Satu orang kata seni untuk seni pembuatan dia tu kan. Bayangkan tukang kayu kena kumpul 100 jenis kayu untuk membuat tasbih macam ni. Dijadikan bulat-bulat macam ni. Memang bukan satu kerja yang mudah. Warna-warna semula jadi ini dipanggil Tasbih Mak Jun kerana kepelbagaian serta herba Mak Jun. Sebab korang boleh berzikir macam ni tau. 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada tanda-tanda dia kat sini. Kat sini. Kat sini. Kalau korang pakai kat leher, korang pakai kat leher macam ni. Okey. Dalam perubatan tradisional, tasbih ni, kayu ni ada aura dan khasiat yang tersendiri. Antaranya sebagai penawar bisa ataupun pelindung diri. So ini warisan ilmu orang lama. Juga merupakan koleksi yang berharga. So orang akan tanya kayu apa ni? Banyak sangat berbagai-bagai warna macam ni kan. So tasbih ini adalah simbol penyatuan alam. Walaupun 100 jenis kayu berbeza, ia diikat dalam satu tali yang sama untuk satu tujuan, iaitu mengingati Sang Pencipta. Okey, antara banyak-banyak kayu ni, kayu mana yang korang suka? Ataupun yang korang minat? So, siapa yang nak dapatkan tasbih 100 jenis kayu ni, aku letakkan nombor kat bawah. Boleh tempah. Pakcik ni dia base dia dari Kelantan dan dia yang buat benda ni, dia yang buat tasbih ni. So ini Umi beli daripada dia. So Umi balik kampung dulu. Okey. So nama pakcik ni aku panggil Abes Soh. Abes Soh. So kalau korang berminat nak dapatkan tasbih 100 jenis kayu ni, korang boleh tekan nombor kat bawah aku letak. Alright, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.